Juara Dunia Kardiologi, pelarasan fee selepas 19 tahun dan pertemuan penting WHO. Ini 5 sorotan utama Menteri Kesihatan Dr. Zul dalam minggu ini. Malaysia menerima kunjungan hormat Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom. Pertemuan bersama Dr. Zul dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini bukan sekadar diplomasi biasa. Fokus utama adalah untuk memperkukuh sistem amaran awal pandemik dan memastikan suara Malaysia dipertahankan di meja rundingan global seperti mekanisme Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) demi kelangsungan ekonomi dan keselamatan kesihatan rakyat. Selepas 19 tahun menanti, pindaan jadual ketujuh untuk klinik swasta kini rasmi diwartakan bermula 2 April 2026. Ia memberi kejelasan tentang pelarasan fee konsultasi. Dr. Zul tegaskan, ini adalah bukti kerajaan mengotakan janji memartabatkan pengamal perubatan di klinik perubatan swasta sambil memastikan rawatan kekal lestari dan mampu milik buat semua rakyat. Dr. Zul menzahirkan ucapan tahniah dan selamat berangkat buat 225 wira dan wirawati KKM bagi musim haji 2026. Cabaran tahun ini lebih besar. Tiada lagi pusat rawatan TH, jemaah akan dirujuk terus ke Hospital Arab Saudi. Pesanan Dr. Zul jelas, petugas mesti lebih tangkas, proaktif dan tinggi nilai diplomasinya. Harapan ribuan keluarga jemaah kini di bahu mereka. Henti menuding jari, masa untuk solusi sebenar. Dr. Zul bersama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Keuangan 2, telah mengadakan satu sesi libat urus dengan CEO hospital swasta. Mesejnya tegas, sektor awam dan swasta mesti bersinergi. Dr. Zul gariskan 5 fokus utama termasuk peralihan ke penjagaan berasaskan nilai dan perkongsian data agar struktur kos rawatan jauh lebih adil untuk keluarga Malaysia. Berita paling membanggakan, pasukan kardiologi Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh dinobatkan sebagai juara dunia di persidangan ACC New Orleans. Ini adalah kejayaan hat-trick luar biasa sejak 2024. Bukti pakar perubatan KKM berdiri sama tinggi dengan yang terbaik di dunia. Syabas! Demikian sorotan berita untuk minggu ini. Teruskan ikuti platform rasmi Dr. Zul untuk info sahih dan tepat.